Kereta family yang bulanan dalam 3,200 hingga 3,400 boleh tarik 9 tahun dan full loan. Depan atap ada sebuah kereta Mercedes. Orang panggil, Abang Yuska cakap Mercedes. Ini Recon bukan second. Ini Recon Mercedes GLC 43 AMG inline dengan 9 speed auto transmission dia. V6 3.0 by turbo petrol engine. Alamak, pandai pula atap cakap, banyak laju pula. Kau tengok dia punya cat sanai. Enjin sui-sui bang. Masya Allah. So sekarang ni atas tepi jalan buat review kereta. Yang paling sedap sekali kereta ni dia menghasilkan 385 horsepower. Walaupun kereta family, alright, ada 4matic, maksudnya all wheel drive. 4 tayar dia bahagi sama. Tapi ni GLC lah. Kalau dia GLE yang ada 4matic Plus, lagi mantap. Sebab apa? Power semua tarik kat belakang, bias kepada belakang. So dia ada agresif. Ini tak agresif sangat. Dia ada power tapi sangat sesuai untuk family. Tengok, yang ni nak buka bonnet kau tolak macam ni je. Akak-akak pun, mana itu effortless bro. Nak jadi kaya pun tak payah nak susah-susah. Effortless. Tengok berapa besar yang ni. Atap rasa ada dalam 700 liter boleh masuk 700 liter. Lepas tu ada power boot. Semua benda function. Dia grade memang tinggi punya. Tinggi punya. Grade tinggi, top. Mantap. Alright. So cantik kalau korang nak, korang boleh contact atas baik ni.